Assalamualaikum, hari ini ada yang tanya cara nak buat nasi tomato makan pula dengan daging masak hitam. Senang je, jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya kita perlu kisarkan halia dan juga bawang putih. Kemudian korang ambil dalam sebelah bawang merah, masukkan juga dan kisar sampailah dia hancur, ketepikan sekejap. Lepas tu kita perlu panaskan periuk atau periuk nasi, masukkan 2 sudu butter, 1 sudu minyak masak, kemudian daun pandan dan juga lempak 4 sekawan. Lepas tu korang masak sampai naik bau. Lepas tu boleh masukkan bahan kisar kita. Masak sekejap sampai mendidih. Kemudian korang masukkan 1 sudu rempah ketumbar, serbuk ketumbar, 4 sudu tomato puri. Masak sekejap sebelum korang masukkan garam dan perasa secukupnya. Kemudian kita masukkan dalam 4 cawan beras basmati, kemudian 3 cawan air biasa dan 1 cawan susu sejat. Lepas tu masak sekejap, kacau sekejap, masukkan daun ketumbar dan masak macam biasa. Lepas tu kita boleh dapat nasi kita yang cantik macam ni. Lepas tu dia punya ala-ala bercerai macam tu, makan dengan lagi masak hitam memang best. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.